Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni Kak Tu nak buat ikan kerisi masak asam lada hitam. Lah ni kita goreng dulu ikan kerisi nah. Lepas tu kita panas minyak. Kita tumis halia, bawang putih, serai, biji sawi. Tumis sampai dia naik bau. Tumis lagi. Lepas tu kita masuk lada hitam. Dah masuk lada hitam, kita kacau. Oh, tak sudah kacau lagi ni. Tak dah kacau lagi ni. Baru kita tuang air asam jawa. Okey, dah tuang air asam jawa tu, bubur garam, bubur gula sikit, bubur ajinomoto, bubur perasa. Lepas tu biarlah dia mendidih. Biar mendidih pun tak mendidih. Kita bubur timun dulu. Kita bubur timun. Dah bubur timun tu kan kita biar situ sampai dia mendidih. Bila dia mendidih, kita bubur ikan. Dah bubur ikan biar mendidih sat. Kita bubur. Kita bubur apa? Panjang pulak dah video ni. Kita bubur bawang kerat besar-besar dengan cabai melaka kerat 2. Okey, dah siap. Biar bagi dia mendidih dulu. Sat. Biar bagi dia rasa ikan apa dulu kuah kan. Lepas tu kak angkatlah. Lama pula nak tunggu mendidih ni. Tengoklah dulu. Sekali Kak Tu tunjuk had dah siap dah. Mana dia had dah siap dah. Panjang pula video ni. Sat. Dah siap. Tada. Masak asam jawa, lada hitam, ikan kerisi.